Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dipanjangkan usia kita, disihatkan tubuh badan kita dan dipermudahkan segala urusan ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita dan mengampunkan segala dosa kita. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam ni kita sambung lagi bacaan kitab Penawar Bagi Hati. Kita sambung sifat yang kedua pada menyatakan khauf. Artinya takut akan Allah Ta'ala. Khauf, takut akan Allah Ta'ala. Kita baca kat situ. Wa qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi umuri darain. Amin ya rabbal alamin. Ketahui olehmu bahawasanya takut itu pedih hati dan sakit ia dengan sebab yang dibenci pada masa yang akan datang. Benda itu dah nak beritahu kat situ. Dan terkadang adalah takut ia kerana dosa. Satu perasaan yang ada jauh di lubuk hati kita yang paling dalam. Dan benda tu tak selesai. Ke depan, jauh ke depan. Maknanya tidak ada kesudahan. Takut. Seperti mana yang Allah Ta'ala janjikan azab kepada pelaku dosa tu. Sedangkan neraka tu kekal. Yang nak ditanggung bukan sekarang, jauh ke depan tu. Tapi perasaan takut tu di sini, dia kata. Pedih, jauh. Yang tu takut pada peringkat yang pertama. Kalau setakat takut hanya di hujung mulut, tu tak jadi apa lah. Kalau takut di hujung mulut. Ataupun kerana takut tu sebab seorang. Gelap, takut. Contohnya. Itu pada makhluk tu. Ni nak katakan tu. Dia mari dua orang, mari ramai, dia tak ada takut. Sedangkan takut kepada Allah Ta'ala ni baik seorang diri, baik ramai, sama je. Sebab takutnya bukan di situ. Yang kita dah nampak takut hari ni tu takut di situ. Boleh-boleh ramai, boleh-boleh cerah. Oh tak takut. Kalau takut pada makhluk tu lah. Allah Ta'ala tu bukan macam mana kita takut pada makhluk. Jauh daripada tu lagi. Baik ketika mana bersendirian, baik ketika mana ramai. Baik ketika mana ada nikmat, baik ketika mana ditimpa musibah. Sama je takut kepada Allah Ta'ala tu sama. Sebab duduknya jauh di dalam sana tu, dia kata. Itu pada peringkat yang pertama, dia kata. Biasanya takut tu itu duduknya di dalam tu. Kerana apa? Kerana mengenangkan akan dosa tu. Yang akan diazab oleh Allah Ta'ala tu, jauh dalam tu. Dia gitu. Dan terkadang ia kerana mengenal sifat Allah Ta'ala. Berbeza kan? Dua takut tersebut berbeza. Yang pertama tu takut dia duduk dekat dalam ni. Kerana apa? Kerana takut dia kepada dosa. Dan dosa ni nanti akan diazab oleh Allah Ta'ala. Bukan di dunia dah, di akhirat. Kalau taubat selesai. Kalau tak taubat, dia bawa pergi jumpa Allah Ta'ala di akhirat tu. Bahkan dosa tu diazab bukan atas jalan dunia, tapi jalan akhirat. Di dalam neraka Allah Ta'ala. Jadi takut tak dia pada Allah Ta'ala? Takut. Takut dia kerana dosa tu. Takut dia kerana ancaman tu. Takut dia kerana azab tu. Tu takut dia. Tetapi dia kata terkadang ada ia kerana mengenal sifat Allah Ta'ala. Mengenal sifat Allah Ta'ala. Kan kita duk mengaji sifat 20 tu. 20 sifat wajib tu. 20 sifat mustahil, satu sifat harus. Molek-molek tidur tak takut.
Tidur tuan. Mengaji sifat 20. Tidur. Jangkanya mengaji sifat kesempurnaan Allah tu takut juga. Ada kata tu. Yang kedua tu. Dan yang kedua ini mengenai sifat Allah Ta'ala tu. Lebih sempurna daripada yang pertama. Yang pertama, khauf, takut pada Allah Ta'ala tu. Yang kedua, lebih sempurna. Mengaji sifat 20 tuan. Dah macam dengar sifat 20 dah. Ustaz, sifat 20 juga dah sebut. Sifat kamalat, sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Dipanggil atas jalan. Nak mengenal Allah, ma'rifatullah tu. Hak tadi tu takut dengan ancaman. Dengan azab tu. Dengan janji yang Allah Ta'ala bila buat dosa ni tempat di sini. Azab aku ni bukan macam azab kamu. Kamu duk azab orang tu. Boleh mati habis tu ni. Azab ni kalau atas muka bumi ni tuan. Hukuman gantung tu mandatory ke apa tuan. Gantung sampai mati tuan. Sebab ada kes gantung tak mati tuan. Gantung turun balik lah. Kacau tuan. Banyak hantu raya. Jadi gantung sampai mati. Mesti mati kan. Kalau tak mati gantung lagi tuan. Tahan. Nak buat macam mana? Sebab ada kes dia gantung. Dah gantung tu. Dia berpusing tu. Tak mati-mati. Turun. Menang kes dia. Saya dukung gantung dia kata. Dah gantung pun dia kata. Gantung sampai mati. Dah. Tak jadilah dia kata. Sampai mati gantung. Bila mati habis dah hukuman tersebut. Azab tersebut habis dah. Tetapi di akhirat. Tak kata hidup, tak kata mati. Azab berjalan. Nak takut pada Allah Ta'ala ni. Kalau kat makhluk, habis pakai tu, mati habis, kita pun tak jumpa dengan dia dah. Sedangkan khauf takut pada Allah Ta'ala yang peringkat pertama tu, kerana dosa tu, di sana nanti nak kata hidup tak hidup, nak kata mati tak mati. Ada tuan guru menggambarkan keadaan orang di dalam neraka tersebut ketika mana dia azab, seolahnya dia berpusing, dia kata. Hidup dia azab, pergi ke mati hidup balik, pergi ke azab mati. Yang ni kerja Allah, mudah tuan. Tak ada lah pagi hidup, petang mati. Lepas tu besok pagi hidup balik, tak gitulah. Setiap masa dia azab seolah-olahnya pada tempat yang sama, dia mengalami hidup dan mengalami mati, mengalami hidup, mengalami mati. Azabnya tak dapat nak digambarkan, dia kata. Itu pada khauf, pada peringkat yang pertama, dia kata. Tapi khauf pada peringkat yang kedua ni, dia kata, mengenal akan sifat Allah Ta'ala. Dan yang kedua ini lebih sempurna khaufnya, takutnya daripada yang pertama. Kerana bahawasanya orang yang mengenal akan Allah, mengenal sifat Allah Ta'ala tu, maka dia ada ma'rifatullah. Dia kenal Allah Ta'ala. Mengenal akan Allah Ta'ala, tak dapat tiada takut ia akan Allah. Contoh, paling mudah. Masa kecil dulu, kita tak pernah berjumpa dengan harimau. Ular, lipat memang kita pernah jumpa kan. Bahkan budak kecil tak takut mana pun dengan ular, harimau, lipat tak takut dia. Tak takut, sama je. Tetapi kita dah tua ni, dah pernah kena gigit, kena patuk dengan ular, kena kejar dengan harimau tu. Bahkan ada lagi parut di belakang. Cakar harimau ke apa nama dia? Cakar harimau hak malam tu. Itu harimau jadian. Ni harimau betul. Duk kekah kita daripada belakang. Jadi kita pernah tersempak dengan harimau. Kenal betul kita akan sifat harimau tu. Jadi bila orang menceritakan harimau, tergambar kepada kita keadaan harimau tu. Nak banding budak tak pernah jumpa dengan harimau tu. Nak kata begitulah. Jadi orang yang mengenal Allah Ta'ala atas jalan mengenal sifat dia ni, sifat kesempurnaan Allah ni, maka dia lebih kenal Allah Ta'ala daripada orang yang pertama tadi tu. Sebab dia kenal betul Allah Ta'ala tu. Maka takut dia tak dapat nak digambarkan. Daripada mana jumpa ayat ni? Dia kata jumpa dari firman Allah Ta'ala. Allah sendiri sebut dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Bahawasanya sesungguhnya takut akan Allah Ta'ala daripada segala hambanya oleh sekalian orang alim. Orang alim tu. Alim tu apa dia? Mengenal Allah Ta'ala. Kalau orang alim ni orang pandai bijaksana, dah tentu orang bijaksana, orang pandai, orang yang terpelajar, orang cerdik tu, kita pukul rata mengenal Allah Ta'ala. Tidak. Orang yang mengenal Allah Ta'ala ni dah tentulah orang yang mengaji atas jalan khusus.
untuk mengenal Allah Ta'ala. Dia pandai saja belum tentu lagi dia mengenal Allah Ta'ala. Dia mengaji untuk mengenal Allah Ta'ala tu. Dia kata sifat kamalat tu, dia kenal satu persatu tu. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala tu. Sifat mustahil dan sifat harus tu. Kenal sungguh dia. Tahu sangat dia. Maka itulah dikategorikan sebagai, ya Allah Ta'ala sebutkan tu, dia ni mengenali Allah Ta'ala. Dia ni yang patut takut. Dia ni yang berhak takut. Sebab dia kenal sungguh. Dia kenal sungguh. Dan bahawasanya takut itu mengikut pengenalan. Sejauh mana dia reti, dia faham. Sejauh mana dia tahu pengenalan. Barang siapa banyak pengenalannya, nescaya banyak takutnya. Baru semalam je, pagi tadi, kuliah subuh pagi tadi, duduk tengah sarapan pagi dengan jemaah satu tempat tu. Dia kata, saya pun tak sangka lah tu, ustaz tu mengajar kita tentang alam barzah. Dia kata alam barzah, ustaz tu mengajar, semua takut lah. Dia boleh jumpa ustaz tu tengah makan KFC lah. Tuan, itu seronok tu. Saya cakap tu tak ada kena mengena. Dia kata dia duk cerita tentang azab, tentang dosa. Dia kata kita takut je. Lepas tu molek-molek terserempak dengan ustaz tengah makan KFC. Haram betul dia kata. Saya cakap nasib baik bukan saya tu. Kalau saya hancur tu makan KFC. Itu yang jemaah tegur buat tak kenal. Saya kata ustaz, siapa tu? Minta maaf tak kenal. Tak kenal. tak betul tempat kan. Kalau nampak ustaz tu macam pucat-pucat tu jangan tegur. Buat tak kenal je. Buat bahasa isyarat sudah kan. Nanti orang rumah dia tanya tu. Tu siapa tu? Biasanya kalau orang rumah saya, ke anak saya, kalau ada orang menyapa, siapa tu? Kita sebut kawan tu. Sebut kawan. Jangan sebut imam masjid. Jangan sebut jemaah masjid tu. Hancur nanti tu. Sebab ketika tu lain tak berapa cantik. Lain tak berapa cantik. Jangka je jumpa-jumpa kat masjid kat mana tu? Dekat masjid, dekat surau, dekat apa namanya, majlis ilmu. Baru cantik sebut jemaah masjid tu. Kita sebut kawan kita sudah. Dia pun tak kenal, tak apa. Dan barang siapa sedikit pengetahuannya, nescaya sedikit oleh takutnya. Hak ni berbeza-beza antara orang, antara satu sama lain. Dah tentulah di kalangan kita ni, orang yang paling takut akan Allah Ta'ala adalah ulama' dah. Kalau dia tak takut, kita lebih-lebih tak takut lagi. Kalau dia tak takut. Tapi kalau dia takut, memang patut pun dia takut pada Allah Ta'ala. Kita sebab tak kenal. Sikit sangat ilmu kita tentang Allah Ta'ala. Tak berapa nak kenal. Tu perangai macam ni tu. Tu dia yang kita nampak dia tu. Setiap masa hatinya tak bergerak hanya kepada Allah Ta'ala je. Tak berbalik hati dia tu kepada makhluk, pada Allah juga. Tuan-tuan pergi jumpa orang alim tu. Tuan-tuan jumpa waktu petang tu. Nak jumpa dengan ustaz ni. Telefon-telefon tak angkat. Kita duduk cari. Ustaz tengah tidur tengah hari kata. Kita pergi jumpa orang alim tu. Dia tidur tu bukan tidur atas katil pasal ekor berselimut tengah hari tuan. Dia tidur tu tempat dia baring, tempat dia murajaah kitab tu, situ je dia tidur. Tidur bukan selesa mana pun tidur. Ini kita tidur siap tutup pintu, gerai semua rapat. Kalau ada lah ubat nyamuk, saya pasal ubat nyamuk ni. Nak kata lenanya kita tidur tu. Ni tak takut sangat Allah Ta'ala ni. Dia oleh kerana dia takut dengan Allah Ta'ala tu, dia tak akan buat benda-benda yang sia yang tak dapat pahala. Kan banyak benda atas muka bumi ni harus. Kan? Tak boleh bagi pahala, tak boleh bagi dosa. Sedangkan dia ni kenal Allah Ta'ala. Bagaimana nak banyakkan ibadat pada Allah Ta'ala, nak meninggalkan perkara yang sia-sia lara, maka dia buat perkara-perkara yang disuruh tu. Setiap masa, setiap masa. Bahkan tidur ulama' tu lebih berharga, lebih utama daripada tidur kita, daripada berjaganya orang-orang jahil ni. Sebab tidur dengan wuduk. Tidur menghadap kiblat. Tidur dia tu, hati dia, senang ceritanya, dekat dengan Allah Ta'ala. Berzikir tu, sampai senyap, sampai lelah. Kita wuduk tak sempat, batal semalang. Kalau ikut semalang, batal, tak ambil. Tidur buntang, kro. Bunyi apa tu? Suami aku tengah tidur, dia kata. Kalau tak berbunyi tu, maknanya dia jaga tu. Meninggal kawan tu, tak berbunyi lah.
Ni kita ni, kalau nak pandang sekali, jauh dengan ulama. Jauh tuan. Ulama badannya kurus-kurus je. Kita badan gemuk-gemuk je. Ulama makannya sedikit. Kita sedikit-sedikit makan. Sikit-sikit makan. Badan gemuk tu. Ni kata diri sendiri. Tuan-tuan jangan terasa. Saya kata diri saya. Jangan kata, tu jangan terasa. Kerana ini bersabda Nabi SAW. Nabi sabda apa dia? Ana akhwafukum lillahi ta'ala. Artinya, aku lebih takut akan Allah Ta'ala daripada kamu. Nabi kenal sungguh Allah Ta'ala. Nabi ambil wahyu daripada Allah Ta'ala perantaraan Jibril. Ada melalui Jibril, ada dalam mimpi, ada dalam bentuk bunyi loceng. Kalau tengok wahyu diturunkan. Semua sumbernya satu daripada Allah Ta'ala. Bahkan ketika mana Isra' dan Mi'raj, Nabi naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Boleh semayang pada kita hari ni. Nabi kenal Allah Ta'ala. Nabi tak menceritakan keadaan Allah Ta'ala itu seperti mana makhluk. Tak ada. Sebab tu kita mengaji sifat 20 tu. Yang Allah ni, zat dia, sifat dia, perbuatan dia, laisa kamitslihi syai'un tu. Jadi, kita dah mengaji dah. Tapi tak merasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Lalu Nabi buktikan bahawa Nabi ni orang yang lebih takut akan Allah Ta'ala daripada kita, daripada sahabat Nabi. Kerana adalah Nabi SAW lebih banyak pengetahuannya daripada orang lainnya. Dan bahawasanya takut itu satu kelakuan yang dipuji. Takut pada Allah Ta'ala itu satu kelakuan yang dipuji. Nabi takut Allah Ta'ala kerana pengetahuannya, pengenalan kepada Allah Ta'ala lebih daripada kita. Tu dia takut tu. Kan ada riwayat menyebutkan Nabi ni, kalau engkau tahulah apa yang aku tahu, nescaya sedikit gembiranya kamu, gelak kamu, nescaya kamu banyak menangis, dia kata. Sebab Nabi tahu dah, duk kita gelak ni, kita gembira ni, tak betul tempat ni. Kita gembira seronok ni sebab kita tak tahu apa yang berlaku selepas ni. Kalau kita tahulah perjalanan selepas kematian, dah tentu tak sempat nak buat lawak tu, tak sempat. Tak sempat nak bagi tu, tak sempat. Tak sempat. Maknanya apa? Perjalanan kematian tu selepas daripada kita hidup ni, perjalanan sangat menyakitkan. Kalau kita tahulah. Kalau kita tahu, dah tentu kita tak buat benda ni. Dah tentu kita nak buat benda ni. Bukan buat kerana pertandingan. Buat bukan kerana nak tunjuk ke orang. Buat kerana Allah Ta'ala. Kerana pengenalan daripada Allah Ta'ala banyak. Dia tahu dan dia reti. Dia kata, itu adalah perbuatan, kelakuan yang terpuji. Takut pada Allah Ta'ala. Telah menghimpunkan oleh Allah Ta'ala. Ulama' duk susun. Akan 4 perkara bagi sekalian yang takut akan Allah Ta'ala ni. Ulama' duk ambil daripada Quran. Allah cerita tentang orang yang takut kepada dia ni. Daripada ayat Quran ni, ulama' ada susun ada 4 benda. Yang pertama, orang yang takut kepada Allah Ta'ala ni, dia akan mendapat petunjuk, hidayah, petunjuk. Yang kedua, dia akan mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala atas jalan takut kepada Allah Ta'ala tu. Yang ketiga, dia cakap dia akan dapat pengetahuan, makrifah. Bila takut tu, dia akan datang kepada dia pengenalan, pengetahuan. Dan keempat, bila dia takut kepada Allah Ta'ala tu, dia akan mendapat redha daripada Allah Ta'ala. Redha daripadanya oleh Allah Ta'ala. Dalilnya mana? Dalilnya firman Allah Ta'ala, hudan wa rahmatun lillazina hum li rabbihim yarhabun. Itu dalil kepada petunjuk dan rahmat. Dua dalil di situ. Maksudnya petunjuk dan rahmat bagi sekalian mereka yang takut akan Tuhan mereka itu. Tu dalil dia. Dia mendapat petunjuk, hidayah, dan dia mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala atas sebab dia takut kepada Allah Ta'ala. Dia takut kepada makhluk, takut kepada Allah Ta'ala. Itu dalil yang pertama. Dan yang kedua, firman Allah Ta'ala lagi, innama yakhshallaha min ibadihil ulama.
Yang ni tentang takut ni. Yang terdahulu dia kata. Dan firman Allah Ta'ala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Telah redha Allah Ta'ala. Itu redha tu. Telah redha Allah Ta'ala daripada mereka itu. Dan redha mereka itu daripadanya. Allah redha kepada mereka, mereka redha kepada Allah Ta'ala. Radhiyallahu anhum wa radu, dan mereka redha ke atas mereka ni, ke atas Allah Ta'ala. Yang ni janji Allah Ta'ala kepada sahabat ni, redha ni. Yang demikian itu bagi mereka yang takut akan Tuhannya. Itulah yang demikian itu bagi mereka yang takut akan Tuhannya. Dan ketahui olehmu akan bahawasanya menghasilkan takut itu dengan dua perkara. Bagaimana nak menghasilkan takut tersebut? Ditunjukkan juga dah. Macam mana nak menghasilkan takut tu? Ada dua perkara. Macam mana nak hasilkan takut tu? Ada dua perkara. Yang pertama, dengan pengetahuan dan pengenalan. Yang ni dengan ilmu lah tu. Kena mengaji lah. Dengan pengetahuan dan pengenalan. Maka mereka yang mengetahui ia akan kebesaran Allah Ta'ala dan akan terkaya daripada segala makhluk, dan akan bahawasanya menjadikan ia akan syurga dan api neraka, dan akan penduduk bagi keduanya. Yang ni dengan cara mengaji. Kita duk mengaji tu sifat 20 dah saya dah sebut banyak kali. Allah daripada 20 sifat tu dia bagi kepada dua. Satunya istighna, satu iftiqaru ilaihi. Terkaya Allah, fakir makhluk tu. Bukan sekadar mengaji je. Dia faham dan dia reti, dia tahu. Bahkan bukan sekadar tu, dia kata Allah lah yang menjadikan syurga dan menjadikan neraka. Allah lah yang memasukkan ahli syurga, Allah lah yang memasukkan ahli neraka. Bahkan dalam pengetahuan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tahu kita ni ahli syurga ke neraka. Tak tunjuk orang lain, kita ni. Kalau kita nak tanya Allah Ta'ala, Allah, kau tahu tak aku ni ahli syurga neraka? Allah Ta'ala tahu kita ni ahli syurga neraka. Tahu tak? Sebab tahunya Allah Ta'ala tu bukan tengok pada diri kita, bukan tengok pada amalan kita, bukan kena tunggu masa berlaku. Akhirat dahulu lagi, bukan akhirat, dahulu lagi. Dia panggil tanjizil qadim. Ilmu Allah Ta'ala lunah ketika mana azali lagi. Sebab ilmu dia inkisyah, meliputi perkara wajib, mustahil dan harus. Semuanya dalam pengetahuan dia. Tanya dia tahu tak kita ni ahli syurga neraka? Tahu tak? Habis kita ni beramal dengan amalan ahli syurga ke ahli neraka? Amalan ahli syurga. Pasti ke kita masuk syurga ni sekarang ni? Tak tahu. Kita tak tahu. Allah Ta'ala tahu. Malaikat pun tak tahu. Siapa pun tak tahu. Allah saja yang mengetahuinya. Atas iradat Allah kita ni Islam, atas iradat Allah kita ni dapat beribadat, atas iradat Allah kita duduk dekat sini. Kehendak Allah. Kalau bukan kehendak Allah, tak ada kita kat sini. Sebab kehendak kita tidak memberi bekas. Bahkan yang menjadikan kita kekal sekarang ni adalah kudrat Allah Ta'ala. Bukan kita. Ada kontrol kita. Kita duduk rasa kita kontrol kita. Sedangkan jantung kita, hak duk-dak tu kita tak kontrol tak? Yang tu dia luar daripada kontrol kita tu. Hak turun naik nafas kita bukan kita kontrol tak? Perjalanan darah dalam badan kita bukan kita kontrol. Apa yang berlaku dalam organ tubuh badan kita bukan kita kontrol. Tapi kaki hak melangkah rasa kita kontrol. Tangan hak kita gerakkan ni kita rasa kita kontrol. Mulut sama, mata sama, telinga kita nak dengar kita rasa kita kontrol. Tapi semuanya itu adalah di bawah kudrat dan iradat Allah Ta'ala. Tak ada. Cuma ada sebagai ulama' nak bagi faham kat kita ni. Kita ni setiap satu sifat Allah Ta'ala tu ada juz'i, sedikit. Ilmu terbatas. Iradat terbatas. Kudrat terbatas. Basar melihat terbatas. Sama' mendengar terbatas.
kalam berkata-kata terbatas kita. Sebab Allah yang menjadikannya. Dan sifat kesempurnaan hanya pada Allah Ta'ala kamalat tu. Dia tidak berlaku pada makhluk. Kalau berlaku pada makhluk, dah tentu ada dua sifat sama kuat. Mustahil. Dah tentu mustahil. Itu sifat kesempurnaan hanya sifat Allah Ta'ala. Sebab tu seringkas-ringkas, sekecil-kecil, seringan-ringan nak berpegang kepada antikot yang putus ni, kata ulama dalam kitab Risalah Tauhid, yang paling ringkas dia kata secara ijmali, kita berpegang secara putus 100%, jazam dia panggil, bahawa Allah memiliki semua sifat kamalat, sifat kesempurnaan. Mustahil Allah Ta'ala itu memiliki sifat kekurangan. Cukup dah pakai tu. Paling tidak pegangan dia. Tapi hak ni tuan, tak boleh ngajar, hak ni tak boleh berdebat, hak ni tak boleh berhujah. Kalau berhujah tuan, sakit kepala, dalil pun tak jumpa jalan. Jadi dia pegang tak berubah. Dia pegang tak berubah dah tu. Apa yang dia pegang tu betul. Sebab dia ada 3 syarat dia. Itu kita mengaji dalam akidah. Jadi orang ni, dia mengenal Allah Ta'ala, dia sekenal-kenalnya kepada Allah Ta'ala. Seperti mana dia kenal kepada makhluk tu, dia boleh merasa takut walaupun tak boleh jumpa. Kerana dia kenal kepada sifat makhluk tersebut. Begitulah kalau dia mengenal sifat Allah Ta'ala, nescaya dia kenal akan diri Allah Ta'ala. Jadi yang pertama tu dia kata, atas jalan nak menghasilkan takut, khauf tu dia kata, dengan pengetahuan, dengan belajar. Nanti Allah topak pengetahuan kita. Allah akan topak makrifah tu kepada kita. Maka ketika itu datang perasaan tersebut kepada kita. Bukan sekadar Allah Ta'ala memiliki sifat kesempurnaan tu, bahkan sampai kepada kita, Allah lah yang menciptakan syurga dan neraka. Satu tempat nikmat, satu tempat azab tersebut. Dan Allah Ta'ala tahu siapa penghuni syurga tu dan siapa penghuni neraka tu. Dan Allah Ta'ala yang mengazab dan Allah Ta'ala yang beri nikmat kepada kedua-dua penghuni tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan memandang kepada sekalian mereka yang takut. Tadi mengaji je tuan. Boleh dengan cara kedua ni mudah sikit saya rasa. Tak payah mengaji beria sangat. Lebih-lebih kurang lah. Kita kan banyak tidur dalam kuliah. Jadi tak dapat hak pertama tu. Tak dapat hak pertama. Hak kedua ni. Dia kata, dengan memandang kepada sekalian mereka yang takut. Dan menelek akan kelakuan mereka itu. Dan mendengar akan perkhabaran mereka itu. Kita ni, ilmunya tak banyak. Pengenalan pada Allah Ta'ala tak banyak. Jadi kita pergi cari orang yang takut pada Allah Ta'ala ni. Siapa dia? Ulama' lah tuan. Jangan cari orang yang takut ulama' tu. Orang yang duduk kat kedai. Orang yang tak tahu jom pangkat. Dia kata dia ni takut sungguh pada Allah Ta'ala. Zuhur terbabas tuan. Itu tak takut tuan. Dia takut pada Allah Ta'ala ni dah tentu dia mengikutnya sunnahnya Nabi SAW. Apa yang Nabi anjurkan, apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi larang, dah tentu dia buat. Dah tentu dia ni kenal akan Nabi dan kenal akan Allah Ta'ala. Kita nak kenal Allah Ta'ala ni, kita kena kenal Nabi. Sebab Nabi menceritakan tentang Allah Ta'ala tu. Tak ada dah orang lebih kenal daripada Nabi. Jadi kita Nabi tak kenal mana pun, tapi lebih takut pada Allah Ta'ala. Susah juga begitu. Lalu kita pergi jumpa orang ni. Kita tengok orang ni. Dia manusia macam kita juga makan nasi. Dia pun macam kita juga ada rumah. Kalau ada rumah. Dia macam kita juga kalau ada keluarga. Dia dengan macam kita juga. Sama manusia. Pergi tengok dia tu. Dia kata pergi tengok. Bahkan tengok apa pun yang keluar daripada mulut dia tu. Cuba tengok. Orang yang takut, orang yang kenal Allah Ta'ala, dah tentu tak ada benda hak sia-sia keluar daripada mulut dia ni. Dah tentu tak mengajak kita kepada maksiat. Dah tentu dah dia tak mengajak kita pada dosa. Kalau dia kenal Allah Ta'ala. Bandingannya, ini bandingannya, seperti kanak-kanak tiada takut ia akan ular. Sebab dia tak ada pengenalan hak pertama tau. Ini cerita, saya dah cerita tadi tu. Ni bagi faham lagi. Tok Guru ni senang betul. Seperti mana kanak-kanak budak kecil dia. Tiada takut ia akan ular. Bukan ular tuan-tuan letak lah apa saja. Dia tak takut. Tirek pun tak takut. Tuan-tuan letak mat lampir depan ni boleh tak takut. Tuan-tuan letak lah apa saja. Kita
Usahakan benda tu datang. Muzik pun dah takut dah. Muzik pun dah takut dah. Sebab tu nak duduk sorang-sorang kat rumah ni. Yang pertama sekali sorang. Yang kedua kena gelap tuan. Yang ketiganya muzik, suasana tu. Hujan, ada angin. Lepas tu ada bunyi sikit krik sikit. Dia panggil suasana tu. Takut tuan. Takut tuan. Tak tahu. Tak tahu apa-apa, tak tahu. Boleh kalau dalam keadaan cerah macam ni, hujan tak takut tuan. Marilah bunyi apa-apa. Bunyi Pontianak Harum Sundar Malam pun tak takut kalau cerah macam ni. Ramai pula macam ni. Buat penat je kawan tu. Cuba seorang. Cerah, tak takut lagi. Mari-mari gelap tuan. Ada perasaan takut sikit lah. Contohnya. Begitulah keadaannya budak-budak kecil tuan. Yang tidak ada pengenalan kepada sesuatu. Lalu dengan ular pun mereka ni tak takut. Kerana tiada mengetahui akan bahawasanya ular itu mensebabkan kebinasaan. Bisa kan? Yang dipatuk tu. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Tak ada pengenalan, tak ada ilmu tentang tu. Bersalahan bapa bagi budak itu. Dia ambil contoh budak tu juga. Dia bapak dia. Bapak budak tu. Takut ia akan ular. Kerana apa? Kerana mengenal ia dan mengetahui ia akan mudarat dengan sebab dipatuk ular itu. Nampak? Bapak takut, anak tak takut. Jadi disuruh anak tu halau ular tu. Tak lah tuan. Kalau anak dia halau ular tu, anak dia qalu innalillah. Ada ayah buat macam tu. Kita kenal betul binatang ni. Mampus kita kena gigit sekejap lagi. Kita suruh anak kita kecil tu. Adik pergi halau adik. Ayah tak ada masa nak menghalau binatang tu, pergi halau. Molek-molek meninggal budak tu. Lebam pucat meninggal. Jadi kita pun tahu risikonya. Bukan setakat kita lari. Kita duduk pergi gendong anak kita tu lari sekali. Sebab kita tahu kesan daripada kebinasaan binatang tersebut. Tetapi apabila melihat kanak-kanak itu akan ayahnya takut akan ular. Anak dia tu, kali ikut kan nak pergi tangkap je ular tu. Tapi ayah dia melompat siap terkencing, terberok sekali. Contohlah. Menggigil. Demam panas. Contohnya. Takut betul ni tuan. Takut betul. Lalu anak ni belajar daripada ayah dia. Dia kata kalau jumpa hak hitang ni, kembang tegak, dia kata. Memang kena kencing, berok. Dia kata. Kena kencing, kena berok. Itu yang terkeluar. Lepas tu berbuih mulut. Takut betul. Jadi budak ni tak kenal pun ular tu. Tapi dia kenal bapak dia tu. Sifat bapak dia kepada binatang berbeza tu. Jadi dia tengok pada orang yang takut tu. Dia kata. Tengok bapak dia. Lalu dia belajar daripada takut kepada ular tu dengan tengok pada bapak dia. Sampai ketua dia takut tu. Bukan setakat ular sawa tu. Ular lidi pun takut. Albino tu. Yang orang duk pegang dekat zoo. Zoo Melaka ke zoo negara tu. Asal kena datang dekat. Jauh pun dah takut dah. Kan ular pun kita pun tahu. Kadang-kadang tua-tua ni. Ada ular tak ada bisa. Ada ular ada bisa dia kata. Ada ular kecil. Kita pukul rata je. Ular semua membunuh dia kata. Habis mampus keras ni. Dan lari daripadanya dan gementar badannya kerana melihat ular itu. Nescaya mengikut akal ayahnya pada ketakutan dan merasa ia dalam hatinya akan takut. Tu. Tengok pada orang yang takut pada ular. Kita nak takut pada Allah Ta'ala ni, pergi cari orang yang takut pada Allah Ta'ala. Pergi tengok dia. Dia buat apa? Dia duduk diam je. Sentiasa berzikir, memuji Allah Ta'ala. Apa yang dia buat lagi? Penuh dengan ibadah dalam kehidupan harian dia. Contohnya. Jadi kita jumpa dia. Bahkan yang keluar daripada mulut dia tu, takutlah kamu akan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala yang menjadikan kita. Dia kata, azab Allah Ta'ala sangat pedih. Nikmat Allah Ta'ala. Contoh dia cerita. Dia satu persatu ni. Dia cerita satu-satu daripada keluar daripada mulut dia. Membuktikan bahawa dia takut kepada Allah Ta'ala. Tak payah baca. Pergi cari dia. Berdamping dengan dia. Yang kita-kita sekali takut kepada Allah Ta'ala. Seperti mana kisah ular budak dengan bapak dia tu. Sekalipun tiada ada yang mengetahui akan sifat ular. Walaupun budak tu tak tahu pun sifat ular tu apa dia. Tapi dia tengok kepada bapak dia tu.
dia pun merasa gerun dan takut juga. Samalah kerana umpamakan pada Allah Ta'ala, pada mereka yang takut kepada Allah Ta'ala. Pergi berkawan dengan dia. Kawan dengan dia. Jadi dah tentulah tuan-tuan tak makan benda-benda yang syubhah. Dah tentulah tuan-tuan tak ambil mudah bab makan. Dengan makan tersebut, kalau ada daripada sumber yang haram, Allah tak terima ibadah kita. Contohnya, dah tentulah setiap masa apa yang disuruh oleh Nabi, yang disuruh oleh Allah Ta'ala tu, setiap masa ada dengan dia. Jadi kita tak boleh buat sebarangan dengan dia. Dia akan tegur kita, nasihat kita. Sebab tu orang kalau nak baik, dia pergi berdamping dengan ulama', duduk di pondok dia. Duduk dekat dengan dia. Tengok aktiviti dia. Sama dengan kita makan. Kita makan tak berhenti lagi, dia berhenti dah makan. Dia berhenti dah makan. Tak lama tu, kita dah percerut perut dia. Boleh-boleh, dia puasa sunat pula. Kita dah mencari dah roti canai. Mana roti canai pukul 10 contoh. Dah puasa dah Tok Guru tu. Kita tengah hari pedih perut dah. Biru mata, dia tak ada masalah lagi. Semayang lagi, berzikir lagi. Sampai berbuka puasa. Boleh-boleh je, tak minta, tak request apa. Kita dah nak tu lah, martabak lah, ayam percik lah, nak buka tu. Dia tak ada apa pakai tu. Nanti malam mengaji macam biasa, tahajud qiyam macam biasa, kehidupan dia. Lalu perasanlah kita bahawa dia kenal Allah Ta'ala dalam kehidupan dia. Kita bukan tak kenal tuan. Tak cukup kenal. Kalau kamu tak kenal, marah tuan. Saya pun marah ke. Start biar betul. See the leg lah kata. Don't just book by cover, dia kata. Tengok ni, dia kata. Aku ni jenis takut Allah Ta'ala dengan takut bini. Dia sebut sekali ya. Bukan takut Allah je, bini pun takut juga. Dia bukti yang ada. Jadi semua benda tu atas pengenalan makrifah kita kepada Allah Ta'ala, baru terhasilnya takut pada Allah Ta'ala. Yang pertama pengenalan. Yang kedua, atas jalan kita berdamping dengan orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Dan ketahui olehmu bahawasanya takut itu seperti cemeti yang menghalau ia akan hamba kepada tuah akhirat. Tetapi tiada sagiugia bahawa berlebih-lebihan ia hingga membawa kepada putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Maknanya dia kata takut ni, khauf ni, dia kata atas jalan makrifah ke atas jalan pergi berdamping dengan orang, dia kata dia ni seperti mana cemeti yang menghalau kita ni, hamba Allah ni, untuk pergi mencari kebahagiaan di akhirat. Itu tuah akhirat. Tetapi kita jangan sampai berlebih-lebihan, sampai kita putus asa dengan rahmat Allah. Kita tak tahu apa takut tuan. Kita ni tak berapa takut tuan. Tak berapa banyak ibadah ni. Jangan putus asa tuan. La tayasu min rahmatillah. Jangan putus asa. Janganlah kita kudu nampak orang yang takut ni takut lalu beribadat setiap masa. Ataupun kita pergi berdamping dengan ulama, tak mampu kita nak ikut kehidupan dia. Dia kata, sebab ni dia kata nak menghalau kita, nak menjuruhkan kita kepada bahagianya akhirat. Khauf ni. Bukan bahagia ni dunia, bahagianya akhirat, dia kata. Tapi jangan putus asa. Bahkan jangan berlebih-lebihan tu. Duk sampai tak dapat apa-apa, dia kata. Hingga membawa kepada putus asa kita. Tak dapat jalan, dia kata. Tak jumpa jalan, dia kata. Sampai kita putus asa lah. Senang cerita begitu, dia kata. Kerana yang demikian itu dicela. Tak boleh, tuan. Kita tu tak berusaha. Dah kita tahu, Allah pun tahu dah, kemampuan kita ni. Kita jangan awal-awal kita tahu. Allah pun tahu, dia kata. Semayang pun ambil wajib je, sunat tak buat. Puasa pun puasa Ramadan, sunat Syawal pun tak buat. Ni puasa 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah ni tak buat. Hari Arafah pun buat biasa-biasa je. Molek je makan tengah hari, contoh. Allah Ta'ala pun tahu, dia kata. Aku ni kecil manis, gaut, darah tinggi, dia kata. Pencen-pencen ni tak ada mengada lah, dia kata. Susah. Allah Ta'ala pun tahu. Dia bahannya melabur dulu. Nak kaya cepat, habis duitnya. Contohnya. Dia ingat, duk senang hari tua, jadi susah juga. Dia buat dengan tidak bijak tu. Tak ada salah kepada Allah Ta'ala. Lalu kita buatlah yang terbaik dalam hidup, berjaya belum tentu. Pahalanya ada. Kalau ikhlas kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau lentang pukan dalam perjalanan hidup ni, buat maksiat, tiba-tiba cakap ke Allah Ta'ala, engkau kan maha mengetahui ya Allah. Bukankah engkau yang tentukan, dia kata. Oh sedap, tak tergambar tuan. Kita nak mengaji dah tuan. Apa yang disuruh, apa yang dilarang. Apa yang Allah Ta'ala perintah, apa yang Allah Ta'ala larang.
apa yang Allah Ta'ala redha kepada perbuatan tersebut, apa yang Allah Ta'ala benci pada perbuatan tersebut. Semua hakikatnya datang daripada Allah Ta'ala. Tapi Allah baik belaka. Yang buruknya kita, hak menanggungnya kita, dosa pahalanya pada kita. Allah Ta'ala tidak mengambil manfaat di atas perbuatan dan hukum hakam dia. Awal-awal dah beritahu dah. Jangan putus asa atas rahmat Allah. Kerana yang demikian itu dicela, dia kata, bahkan apabila bersangatan takutnya hendaklah mencampur ia akan dia dengan harap akan rahmat Allah Ta'ala. Takutlah sampai tak buat benda. Takut sampai tak buat apa, dia kata. Bahkan ketika itu dia kata, apabila bersangatan takutnya itu hendaklah kita mencampurkan sekali dengan harap. Khauf dengan roja. Harap lebih tu akan rahmat Allah Ta'ala. Sayugia bahawa lebih kuat takut daripada harap selama ada ia mengerjakan dosa, dan ada pun orang yang taat yang tiada ada maksiat, maka sayugianya sama banyak oleh takutnya dan harapnya. Berbeza tu. Orang yang takut ni tadi, dia tak buat maksiat lah. Lalu dalam dia tak buat maksiat tu, memang dia khauf, bersangatan kepada Allah Ta'ala. Sedangkan ada di sana adalah rojak, pengharapan kepada Allah Ta'ala dengan melakukan ketaatan. Dengan melakukan ketaatan. Ada harap tu. Kenapa nak buat juga taat beribadah ni? Kerana ada harapnya daripada Allah Ta'ala. Boleh jadi turunnya rahmat Allah, kasih sayang Allah, keampunan Allah. Takut satu perkara dah. Takut pada Allah Ta'ala. Tapi pada yang sama, tak putus harap dia dengan rahmat Allah Ta'ala tu. Dia kata begitu. Seperti mana harapnya, seperti mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, jika diseru hendaklah masuk syurga sekalian makhluk kecuali seorang laki-laki. Ni Sayyidina Umar kata ni. Kalau diserulah di akhirat nanti, semua orang masuk syurga. Hendaklah masuk syurga sekalian makhluk. Semua masuk syurga kecuali seorang. Semua masuk syurga kecuali seorang. Seorang lelaki. Nescaya kata Umar, aku takut bahawa adalah aku demikian itu lelaki. Maknanya yang tak masuk syurga tu dia. Dia risau tak masuk syurga tu. Kerana apa? Kerana tak cukup amalan dia. Belum tentu dia baik lagi. Dia tak mengaku dia baik. Contohnya begitu. Kalau diseru pula, hendaklah semua orang masuk ke dalam api neraka oleh sekalian makhluknya kecuali seorang lagi. Nescaya aku harap bahawa adalah aku demikian itu laki-laki. Maka macam mana? Dia meletakkan kalau semua orang masuk neraka dan semua orang masuk neraka kecuali seorang. Semua orang masuk neraka kecuali seorang. Seorang hak selamat itu dia, harap dia. Maknanya apa? Dia tak adalah nak ke neraka. Dia haraplah hak selamat tu dia. Ada harap lagi dekat Allah Ta'ala. Macam itulah. Dan adapun apabila hampir ia akan mati, maka bermula harap dan baik sangka dengan Tuhannya lebih utama lagi. Kalau dah sakit, dah tua ni, harap lebih utama lagi daripada khauf. Ni takut sampai tak sembahyang. Takut sampai memudaratkan diri. Kena harap lebih pula. Harap lebih pula. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا
الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل Kata Sayyidina Umar, kalau tengok dekat atas tadi tu, kalau tuan-tuan nak faham antara harap, antara khauf dengan harap, rajab, khauf dengan rajab. Dia kata, Sayyidina Umar kata, saya ulang sikit kat atas. Kalau diserulah kepada semua makhluk, dia kata, semua makhluk akan masuk syurga, dia kata. Semua akan masuk syurga, kecuali seorang tak masuk. Maka Umar kata, aku takut, dia kata, khauf. Aku takut kalau yang tak masuk tu aku. Ada tak takut? Ada, dia kata. Tu Umar, khauf, takut, Umar takut. Semua orang masuk syurga, dia kata, kecuali seorang tak masuk, dia kata. Umar kata, aku takut aku, dia kata. Contoh Umar kata. Kalau diserukan kepada seluruh orang masuk neraka, semua masuk neraka, kata. Kecuali seorang. Aku berharap, kalau yang seorang tu, dia kata, aku berharap yang satu bukan aku. Dia kata gitu. Yang demikian itu laki-laki, nescaya aku harap bahawa adalah aku demikian itu. Samalah dia kata. Hendaklah masuk dalam api neraka oleh sekian makhluk kecuali seorang lelaki, nescaya aku harap bahawa yang adalah aku itu, yang demikian itu adalah lelaki yang tak masuk. Yang tak masuk. Semua orang masuk ke neraka kecuali seorang. Dia kata, seorang tu boleh jadi aku, dia kata. Maknanya dekat situ ada khauf. Ada khauf dekat situ. Begitulah. Di antara khauf dengan rojak itu dia kata macam ni. Apabila ia akan mati, maka bermula harap dan baik sangka dengan Tuhannya lebih utama baginya. Kerana sabda Nabi SAW, la yamutunna ahadun minkum illa wa huwa yuhsinu zanna billahi ta'ala. Jangan mati seseorang kamu, kita ni, pada satu kelakuan daripada segala kelakuan, melainkan pada kelakuan membanyakkan ia akan sangka dengan Allah Ta'ala. Sangka yang baik. Sangka yang baik. Dia kata. Dengan bahawa harap ia akan rahmat dan maafnya Allah Ta'ala pada ketika hampir mati itu, dan tiada faedah baginya takut. Faedah takut tak ada, tuan-tuan. Ketika mana hampir kepada kematian. Ni orang yang mengaji ni. Orang yang mengaji. Jadi tak akan berlaku kepada kita khauf yang bersangatan ketika mati kita. Ketika mana dekat dengan mati kita, kita harap dengan rahmat dan maaf Allah tu ada pada kita. Pada Allah tu lah, dengan apa yang kita lalui tersebut. Sebab kita mengaji. Tak perlu takut, tuan-tuan. Tak perlu takut dah. Hanya mengharapkan harap tu, rojak tu,
akan rahmat dan keampunan Allah di penghujung tu. Kalau takut lagi sampai tak tahu hujung bangkai. Jadi ketika itu kita memerlukan rahmat dan kasih sayang Allah pada ketika itu. Pada ketika itulah. Dan bahawasanya harap itu menyalahi ia akan cita-cita. Harap ni bukan cita-cita tu, harap ni. Cita-cita ni lain dia kata. Cuba tengok tu. Dan bahawasanya harap itu menyalahi ia akan cita-cita. Dengan bahawasanya harap itu bergantung hati dengan gemari pada hasilnya. Dia kena harap tu kena gantungkan dengan hati, dia kata. Gemari suka pada hasilnya pada masa yang akan datang, dia kata. Kena apa yang dia nak tuai, yang dia nak ambil pada masa depan tu, dia kata. Yang akan datang. Serta berusaha ia pada sebab bagi hasilnya. Bahkan dengan dia berusaha tu, dengan sebab nak mendapatkan hasil yang kemudian tu. Dia kata begitu. Seperti mereka yang menajak, membajak tu, akan sawah dan menanam ia padanya akan padi. Maka harap ia akan mendapat padi pada ketika mengetam. Dia ketika mana dia tanam tu, padi tak menghasilkan beras lagi. Padi tak menghasilkan buah lagi. Tetapi apa yang dia duk fikir ketika mana dia duk tanam tu, nanti dia nak menuai hasilnya kemudian. Lagi 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan ke depan, dia nak menghasilnya. Lalu dia usaha ditanamnya. Bukan masa tu, ke depan, dia kata. Untuk mendapat padi ketika mana dia mengetam nanti. Dan bahawasanya cita-cita itu bergantung hati dengan yang tersebut, dengan tiada berusaha. Cita-cita tanpa usaha, tanpa gantungkan kepada hati, maka takkan dapat tu. Tak akan dapat yang dikatakan, apa namanya, rojak tu. Pengharapan kepada Allah Ta'ala tu. Dia kena usaha, kena buat. Kena usaha dan kena buat. Kena usaha dan kena buat. Dia kata. Dengan tiada berusaha dan menghasilkan yang digemari itu, seperti mereka yang mencita-cita ia akan mendapat padi. Dengan tiada menanam padi, atau mencita-cita ia akan mendapat anak. Dengan tiada ia berkahwin. Oh, teruk sangat tuan. Nak anak tapi tak berkahwin. Anak kucing boleh ha? Anak angkat boleh, bukan tak boleh. Tapi kalau nak anak kena kahwin. Kahwin pun belum tentu dapat anak tuan. Kahwin pun belum tentu dapat anak tuan. Jadi apa yang kita dapat buat tuan? Kalau kita nak sesuatu, maka kita berusaha cari jalan dia. Belum tentu dapat. Belum tentu dapat. Kalau hanya bercita-cita, dua orang duk sebut angan-angan mak jening. Bahkan dalam kitab nasihat agama wasiat iman, orang yang panjang angan ni, orang akan rosak ibadah dia. Akan rosak masa depan hidup dia. Sebab apa? Dia tak pernah memikirkan bahawa dia ni akan mati. Dia tak pernah memikirkan bahawa dia ni nanti akan mendapat pahala ataupun dosa. Tak pernah. Dia duk nampak apa yang ada depan mata. Yang nampak kebahagiaan dunia. Akhirat tak nampak. Sebab dia tidak berusaha ke arah akhirat. Dia berusaha ke arah dunia. Jadi samalah seperti orang yang bercita-cita je untuk mendapat sesuatu, tapi tidak berusaha untuk mendapatkannya. Atas jalan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Seperti mana? Kalau nak makan padi, dia kata, maka bercucuk tanam daripada peringkat awalnya. Dah tentu dapat padi. Kan dia orang duk sebut. Kalau tanam padi, belum tentu tumbuh padi. Boleh jadi lalang, dia kata. Tapi kalau tak tanam padi, confirm lalang. Confirm lalang. Jadi itulah tuan, usahalah untuk mendapatkannya. Kita berhenti kat sini, rezeki kita sambung lagi ke depan insya-Allah. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Selamat berkorban. Selamat berpuasa pada hari Arafah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima ibadah kita. Segala apa yang kita lakukan sebagai bekalan hidup kita atas muka bumi ini untuk berjumpa dengannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.